Tiga pasangan pengantin orang asli mencatat detik bersejarah apabila disatukan dalam satu majlis perkahwinan serentak yang berlangsung di Dewan Orang Ramai Kampung Sungai Perkam di Kemaman. Majlis yang diraikan secara sederhana namun meriah itu dihadiri kira-kira 100 tetamu terdiri daripada penduduk kampung serta wakil agensi berkaitan. Ketiga-tiga pasangan dinikahkan oleh jurunikah dari Pejabat Agama Kemaman di Surau An-Nur sebelum diarak sejauh 50 meter ke Dewan bagi majlis persandingan yang berlangsung dalam suasana penuh harmoni. Majlis perkahwinan berkenaan dianjurkan oleh Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim Negeri Terengganu dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Orang Asli dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia sebagai usaha kebajikan serta dakwah kepada komuniti orang asli. Menurut Perkim Terengganu, dua daripada pengantin perempuan merupakan saudara baharu dan akan terus dibimbing dari segi pendidikan agama serta kebajikan selari dengan komitmen berterusan membantu kesejahteraan masyarakat orang asli di negeri ini. Di sini kita ada dalam 175 keluarga dan jumlah penduduk terkini lebih daripada 600 orang. Dan peluk Islam sebab dia orang dah meluk Islam, yang lain-lain dah meluk Islam lama dah. Dan daripada tahun 60 awal 70-an dulu lagi. Kemudian yang meluk Islam ni bila dia nak langsungkan perkahwin dengan daripada tempat lain, nak kahwin dengan orang sini dan penduduk di sini memberi syaratnya jika nak kahwin dengan orang sini kena masuk Islam. Jadi alhamdulillah saya rasa itu satu pendekatan dakwah yang biasa lah.